Yang benda yang paling aku puas hati dalam update punya lain yang ni daripada GS Studio. GS lain pakai pun 3 pin. Lepas tu dia ada set remote macam ni. Tengok nak warm sikit, nak soft sikit, nak warm gila-gila macam ni. Lepas tu on off pakai remote je geng. Efek dah. Kecerahan yang boleh je pakai remote lah. Tak payah nak bangun pusing-pusing kan. Jauh mana kita duduk kita boleh ejah lah kan. Pakai remote. Remote pula solid juga remote pun. Boleh geng. Agak bawah 200 lah kalau nak pakai godok baru sirik lah kan. Ini bagi aku kalau newbie tak payah beli lah yang macam-macam ni. Nanti lah lemah apa upgrade. Nampak ni kalau dari tepi. Kamera aku kamera biasa-biasa je. Dia kamera tu kalau buat efek macam ni nampak macam shake macam pro lah. Pro apa benda kan. Tapi nampak ini tak buh lagi backlight lah apalah foto OLED baru kan. Tak ada boi. Try buh janji ni dapatkan ni dulu geng. Banyak benda boleh buat affiliate tak payah. Tu aku punya nasihat. Tak pergi rugi beli hak murah lalu lempak. Sebab upgrade tengok ni buat video elok kan. Aku tak elok lagi video aku banyak orang kena belajar. Tapi yang ni aku sarankan lah. Tengok dekat beg aku ni. Bukannya mahal mana pun. Invest sikit.